guys, welcome back to Anissa by Heart Random Channel. Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Okay guys, so kita nak di video kita pada hari ini kita nak buat eksperimen balloon. Jadi kita kena perlukan bahan-bahan yang ditentukan adalah pertama adalah botol plastik, kedua adalah balloon, ketiga adalah bukan jarum peniti, pen yang dah rosak. So jom, pertama tadi saya dah buat dah, tapi eksperimen dia gagal sebab kita isi air sejuk. Korang jangan isi air sejuk tak, dia kena isi air pipe je. So kita kena tukarkan sekarang juga. So jom kita tukarkan. Wah, dah kena dah. Sabar je, kita tuang. Kita kena isikan guys, isikan. Kena sikit je tau. Kalau bila korang isi banyak nanti tak jadi nanti kau. So je teman kita. Okay, so yang ni kita dah isi dah air. Lepas tu kita perlu macam lubangkan dekat tengah-tengah ni menggunakan pen yang dah rosak. Kalau tak ada pen yang rosak, guna je lah pen apa-apa. Kalau korang nak guna jarum pun boleh. Nak guna tu pun boleh, tapi takut tajam lah. Lepas tu kita lubangkan dekat tengah-tengah ni. Lepas tu ni memang kita kena lubangkan. Ni kan dia tu sikit. Oh. Supaya guys. So kita dah lubangkan. Lepas tu kita kena ambil satu balloon. Ambil satu balloon. Lepas tu kita buka. So lepas dah buka, kita kena keluarkan dia. Kita letakkan dikelilingi dengan letak belum bukaan. Kena sapu-sapukan. Lepas tu kita isi lagi yang tadi balloon. Okay, lepas dah kita kena tutup di sini ya. Kena tutup. So jom kita try dekat jadi. Jadi. Jadi guys, wow, itu jadi. Itu dah jadi guys. Okay guys, so eksperimen kita menjadi. Nampak tu guys. Eksperimen guys jadi guys. Jadi macam mana guys? Lepas tu guys, ni dah habis dah balloon je guys. Saya tahu dah dia jadi. Dah habis. Comel. Nampak tu.
nampak dia dah pecah guys. So kita tengok ada science dan eksperimen jadi. So eksperimen apa lagi? Kalau korang nak komen. So bye bye.